Trent Alexander-Arnold bakal berpindah ke Real Madrid. Okay. So baru-baru ni aku ada baca apa Fabrizio Romano ada update kat Facebook dia yang Trent bakal tinggalkan Liverpool untuk Real Madrid. Dia tengah discuss pasal kontrak lah. Okay, so video kali ni aku nak sembang pasal kiranya ni bukan kali pertama player Liverpool berpindah ke Real Madrid. Sebelum ni ada 5 player juga yang pernah pindah daripada Liverpool masuk Real Madrid. Okay, so aku akan mula dengan nombor 5. Okay, so first player Liverpool yang pindah pergi Real Madrid direct adalah Steve McManaman. Steve McManaman ni dia pindah pergi Real Madrid pada tahun 1999. So ni Steve McManaman ni dia main sebagai midfield. Okay, so dia main dekat Real Madrid dalam lebih kurang 7-8 tahun lah. So boleh dikira perpindahan McManaman ni boleh dikatakan berjaya lah, sebab total dia menang 7 piala dekat sana. Termasuklah tak silap aku termasuk satu La Liga dengan 2 Champions League. So dia pun kiranya dia ada bagi semangat penting lah dekat Real Madrid. So dia pun ada banyak skor juga, tak silap aku dia ada gol dalam 12 lah. Total penampilan dia dalam 100 lebih. So dia antara key player lah untuk Real Madrid pada masa tu. Okay, so nombor 5 adalah Steve McManaman. Okay, so kita pergi kepada player nombor 4. Okay, so player nombor 4 yang berpindah ke Real Madrid dari Liverpool adalah Michael Owen. Michael Owen dia pindah pada tahun 2004. Masa tu kiranya dia tengah peak jugalah. So macam ramai terkejut jugalah dia pindah pergi Real Madrid. Dia pindah pun tak mahal, dia punya yuran dalam 8.5 juta pound. So kira zaman tu kira murah lah juga untuk player star macam Owen. So kiranya Owen masa tu tengah top lah dengan Liverpool ikut kan. Dia banyak gol masa kat Liverpool. Lepas tu dia ada menang Ballon d'Or, kiranya star untuk Liverpool lah masa tu. So dia pergi Real Madrid, malangnya boleh dikatakan tak berjaya lah kat Real Madrid, sebab dia tak ada menang apa-apa piala dekat Real Madrid. Dia main untuk satu musim saja. Cumanya dia bukan first team lah kiranya dekat Real Madrid, sebab dia masa tu dia kena fight dengan Ronaldo Brazil, lepas tu dia kena fight dengan Raul, lepas tu ada Morentes sekali masa tu. So dia banyak main dekat sub lah. Kalau ikutkan dia punya gol pun boleh tahan juga dalam 16 gol kot dalam 45 perlawanan. Cumanya dia bukan first team lah, dia banyak masuk sub. So dan dia pun tak ada menang apa-apa piala masa satu season tu. Okay, so kiranya perpindahan Owen ni tak boleh dikatakan tak berjaya lah. So lepas tu dia masuk Newcastle United. Okay, so tu adalah Owen nombor 4. So nombor 3 pula adalah Jerzy Dudek. Jerzy Dudek goalkeeper Liverpool. Dia pindah masuk Real Madrid tahun 2007. So masa tu dia pun dah bukan first team kat Liverpool. Masa tu Liverpool dah beli Pepe Reina. So dia lebih kepada ni lah, second goalkeeper lah kat Liverpool. So kontrak dia dah habis, dia berpindah secara percuma pergi Real Madrid. So dia ni pun ikutkan dia ada menang juga piala, tak silap aku ada 3 piala dekat Real Madrid. Dia main dalam 4 tahun lah tak silap aku kat Real Madrid. Cumanya boleh dikatakan perpindahan ni kira gagal lah juga, sebab dia tak boleh beat Iker Casillas. Dia main game, dia dapat main dalam tak sampai 5 game pun untuk 4 tahun tu. So dia tak boleh kalahkan Casillas lah dekat posisi goalkeeper tu dekat Real Madrid. So itu adalah nombor 3, Jerzy Dudek.
Okay, so kita pergi kepada nombor 2. Nombor 2 adalah Alvaro Arbeloa, right back, player Spanish. So dia pindah ke Real Madrid tahun 2009. Dia kira macam dia pindah ke Real Madrid tu kira murah jugalah. Masa tu dalam 3 ke 4 juta pound je. Sebab masa tu dia punya kontrak pun dah nak habis. Okay, so Liverpool let go dia, Liverpool ganti dia dengan Glenn Johnson. Arbeloa ni ikutkan dia player yang solid. Aku minat dia juga dulu. Dia main dia solid lah. Dia tak ada, dia punya attack dengan balance tu seimbang. So dia punya masa dia dekat Real Madrid kira berjaya juga. Lama juga dia main Real Madrid, 7 tahun ke 9 tahun. So banyak piala dia menang. Total 7 piala kot. 7 piala dia menang. Ada Champions League ada, La Liga pun ada. Dia main under Mourinho masa tu. Masa tu tim Real Madrid tengah solid lah. Ada Ronaldo, Benzema semua kan. So dia pun salah satu key player lah untuk Real Madrid masa tu. Dia main posisi right back. So sebelum Carvajal memang dia lah yang main dekat posisi tu. So nombor 2 Arbeloa, bagi aku dia punya perpindahan tu successful lah, berjaya. Okay, so player yang terakhir yang berpindah dah lama jugalah kan, 2009 juga, tahun sama macam Arbeloa, adalah Xabi Alonso. So Xabi Alonso key player untuk Liverpool pada masa tu. So dia pindah ke Real Madrid harga 30 juta pound. Kira mahal lah masa tu, 30 juta tu. Sebab masa tu dia key player untuk Liverpool. Tapi aku pun tak tahu, ada isu masa tu kat Liverpool. Benitez dia nak beli juga Gareth Barry masa tu. Dia nak bagi pair dengan Gerrard. Tapi lalas Gareth Barry pun tak dapat. Lalas dia beli Aquilani ganti Xabi Alonso yang flop tu. So Xabi Alonso pindah ke Real Madrid. Ini pun kira sangat-sangat berjaya lah. Dia dekat Real Madrid, dia menang total 7 piala. Ada La Liga, ada UCL. Lepas tu dia pun kira key player lah dekat bahagian tengah Real Madrid tu. Dia lepas tu ada Luka Modric. So zaman tu kira Real Madrid kuat lah. Dia bersaing dengan Barcelona untuk La Liga, untuk Champions League. Dia pun antara yang key player untuk Real Madrid masa dia dekat sana sebelum dia pergi ke Bayern Munich. Okay, so tu adalah 5 player yang pernah berpindah daripada Liverpool ke Real Madrid. So nombor 5 Steve McManaman, nombor 4 adalah Michael Owen, nombor 3 Jerzy Dudek, nombor 2 Alvaro Arbeloa dan nombor 1 adalah Xabi Alonso. So kalau trend pindah ni kiranya dia player ke-6 lah. So korang rasa macam mana trend ni kalau dia pindah? Dia termasuk dalam yang berjaya ke ataupun yang flop? Boleh komen. So siapa yang suka video aku boleh subscribe, like dan terima kasih sebab support. Alright.